eksklusif Puncak Gokyo B, Kalapatar dan Everest Base Camp di Penaja-penaja, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah pada petang ini, pada tengah hari ini, kita dalam satu majlis yang ringkas tapi sangat bermakna, tujuan untuk meraihkan perenang kita adik Zahra Masumah yang bakal mencatatkan satu lagi sejarah membanggakan negara kita. Namun oleh kerana adik Zahra ini telah pun berjaya melintasi Selat Dinding dan berenang dari Langkawi ke Kuala Perlis, yang saya anggap itu pun sudah hebat juga. Jadi nampaknya ini menambahkan lagi confidence, keyakinan kita bahawa adik Zahra insya-Allah dengan izin Allah akan dapat menjadi perenang wanita Malaysia yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bernyanyikan lagu Jalur Pilihan Bapak semuanya untuk kita semua. Dan untuk makluman juga, pihak ESQ Leadership Centre telah mengadakan malam perpaduan Nusantara bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri bagi memperdana untuk banyak untuk ekspedisi ini. Itu dia. Kerana MDHB bukan hanya telah menyumbang kepada EE7B fasa yang ketiga, tetapi juga Maklumat Perdana Menteri. Terima kasih kepada Maklumat Perdana Menteri kerana sudi bersama-sama kita. Saya ada minum.